Johan, Hanif dan Ray. Mungkin anda kenal nama Johan, Hanif dan Ray lebih daripada anda kenal Mak Jemah. Betul. Tapi kalau jumpa Mak Jemah, jangan cakap macam tu bengang dia nanti. Tak apa. Kita kena kenal Mak Jemah lebih daripada Johara. Sebab apa? Dia ni memang hari-hari orang kuat era lah. Betul. Itulah belakang lah. Aku rasa biasa je. Dia selalu bawa cerita mesti tak betul. Orang kuat menipu pula habis cakap. Ya, Mak Jemah yang disayangi itu banyak ceritanya. Semua boleh diubah jadi gosip yang boleh dipersoal. Contohnya produk terbaru dia. Jual kopi katanya sekarang. Kopi apa? Kopi K dah. Apa tingkat tak ada Mak Jemah you all? Dah tak tengket lah. Oh itu tak kencang. Bisnes tak kencang. Turun. Excuse me, I baru pulihkan semangat I semalam punya funder lah. Kita baru launch semalam kopi kesihatan. Tengok sampel je. Hydrogen 50%. Collagen, berapa collagen? 70% kita taruh dalam tu supaya nampak lebih, kulit lebih tegang. Itu dah 120% dah Mak Jemah. Ikut sampai 500%. Packaging ni cantik kan Mak Jemah? Packaging cantik. Kita ambil daripada packaging cap Mak Jah pakai seluar di atas meja. Patut gambar Mak Jah sini. Nama Mak Jah. Oh tu Mak Jah tu. Mak Jah ni gambar seluar ni meja dia. Okey. Pakai nama company Mak Jemah. Pakai dia punya produk. Oh macam tu. Khasiat dia Mak Jemah. Khasiat. Dia is depend by fruits. Kalau nak rasa anggur, boleh masukkan anggur. Ambil air sejuk. Okey, masukkan serbuk tu. Taruh ais 2 ketul. Pecahkan telur 2 biji dalam. Masukkan bawang yang belum masak, bawang putih. Belum masak, masukkan sekali. Taruhlah madu 2 sudu. Masukkan jamu 5 sudu. Baik dah yang beli kopi Mak Jemah ni. Aku buat sendiri. Kalau kita nak jadi stokis, macam mana cara dia? Okey, cara dia senang saja. Kalau you daftar, beli barangan kopi ni baru RM20. Oh, dapat semua ni RM20? Kopi saja. Oh, kopi saja? Kalau you masuk ahli, kopi jadi RM15. Okey, murah lagi lah jadi ahli. Nak murah lagi, nak jadi RM10 boleh. Cari kaki bawah 2, makan pair. Okey, bila dah dapat 2 makan pair. Dia sistem piramid lah. Ni bukan MLM, tapi ini lain daripada yang lain. Memang tak ada. Cari 2 orang. Okey, 2 orang tu cari lagi 2 orang. Cari. Penuhkan sebelah kanan 50 orang, sebelah kiri 50 orang. Bulan-bulan makan duit, dek. Okey, ni untuk keterangan lanjut lah. Produk ni beauty for me and for you too. Lama web ke apa? Tak, ini nama produk ni. So dia punya pencetus dia Mak Jemah Corporation. Korang ni macam tak faham lah Mak Jemah. Website dia. Okey, website www.Kak pakai seluar atas meja .com/Mak Jah terjatuh .com. Tu sensor lah. Teruskan